Janda AHLOL bida'ah. Silap komen wajib dibantai Persatuan Janda Berjemaah. Makcik tu hanya menulis, isteri yang tuntut cerai tak cium, bau syurga. Habis makcik tu dibantai dengan para janda berjemaah, termasuklah buaya jantan hidung belang, konon heroin dan hero sangatlah. Terkedu beruk makcik tu dibuatnya. Pakcik yang taib, ... seronok menjanda, pun habis dibantai berjemaah tanpa ampun oleh makcik-makcik Persatuan Janda Mulut Puaka Lidah Belang bercabang-cabang. Tak termasuk para ustaz dan ustazah bawang merah bawang putih Darul Bida'ah berbilang mazhab, yang berbicara tentang hukum hakam sesedap rasa pakai kepala otak sendiri. Dah macam SIAMANG kacukan TAPIR mabuk belacan dah aku tengok. Al-Quran Allah sebut. 1. Perceraian bukan bergantung pada jumlah talak yang dilafazkan. 2. Hanya ada 2 cara untuk bercerai. A. Lafaz talak dari suami. Wajib membayar muta'ah beserta saksi dan terikat dengan tempoh edah. B. Tebus talak dari isteri, iaitu wajib mengembalikan hantaran dan mas kahwin yang dipersetujui sebelum akad nikah yang lalu. Termasuk suami berhak menuntut kembali harta yang diberikan kepada isteri yang tebus talak, sekalipun suaminya kafir. Penting. 1. Hakim tidak ada kuasa untuk menjatuhkan talak atau memaksa suami menjatuhkan talak. 2. Hakim tak ada kuasa mewujudkan lafaz taklid dan membaca lafaz taklid semasa pernikahan atas alasan majlis fatwa. 3. Hakim tidak ada kuasa menetapkan bayaran tebus talak. 4. Hakim hanya ada kuasa melepaskan pembayaran mas kahwin yang belum dibayar oleh suami, ke atas isteri yang diceraikan tapi belum disetubuhi. Nota, semua aturan agama, syariat, fikah, akidah yang bertentangan dengan Al-Quran itu hukumnya FASYIK wal kafir. Kelompok terbesar akhir zaman ialah golongan pemintal benang yang mengurai kembali apa yang dipintalnya, kesemua ini adalah golongan fasyik, wal munafik, wal kafir sesudah beriman. Termasuk memutuskan ikatan perkahwinan bukan kerana kekufuran, kekafiran tapi kerana kefakiran dan kesombongan itu haram. Jumlah golongan ini Allah sebut tersanggat ramai. Nota, Allah sebut, ramai kelompok jahiliah yang bercakap agama tapi mereka sendiri tidak tahu hukum hakam dan aturan agama yang telah ditetapkan kepadanya. Kerana golongan FASYIK ini jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai hakim mereka. Kerana abad ini saking banyaknya kitab dan agamawan ahlul bida'ah wal fasyik wal munafik wal kafir dijadikan rujukan dan hukum hakam, maka hancurlah fahaman agama, sosial dan budaya mereka turun-turunan. Selebihnya, perbanyakkan masa dengan Al-Quran. Bukan membontoti para agamawan ahlul fasyik wal munafik wal kafir wal bida'ah yang tak faham aturan agamanya sendiri. Nota. Salah satu syariat yang dikekalkan ke atas diri Rasulullah dan Ahlul Bait daripada kitab dan syariat umat terdahulu ialah, diharamkan bekas isteri Rasulullah atau janda Rasulullah berkahwin lain baik bercerai hidup maupun bercerai mati. Tapi syariat itu tidak dikekalkan dan terpakai ke atas umat Muhammad kerana ramai suami dan isteri yang FASYIK, munafik dan kafir. Kebanyakan mereka tak faham aturan agama, panas baran, bengis, ganas, sadis, agama ikut bontot ahlul bida'ah dan sebagainya. Maka hukum tebus talak Allah syariatkan ke atas golongan ahlul bida'ah seperti mereka. Tebus talak sekalipun suaminya kafir. Maka wajib memulangkan kembali wang hantaran dan mas kahwin. Wang hantaran tidak ada dalam Islam, ia aturan agama orang-orang fasyik wal kafir. Asyik sebut membawanya dalam media sosial. Sampai Al-Quran pun terabai. Akhirnya mati jadi syaitan hantu kuburiyun yang mengaku nenek moyang leluhur keturunan, lalu mengganggu anak cucu keturunan dan para perawat, Darul Bida'ah yang berfatwa roh arwah mengkring di kuburan dan pulang beraya. Tu yang sebut malam Jumaat bertenggek atas pokok sebelah rumah tuntut ahli waris buat kenduri kirim pahala, tahlil dan yasin berkelompok tahunan tagih jamuan makan-makan.